Selamat datang ke Mang Outdoor Channel. Okey, saya kerja-kerja akhir ni nak alirkan air ke seluruh camp ni. Saya dah siap satu tangki. Okey, tanpa buang masa, saya siap satu tangki dan enjin air untuk pam air. Jom kita tengok. Dan jangan lupa subscribe. Hari ni saya pakai baju Bukit Maras. Untuk Anwar Channel tu, Bukit Maras. Baju ni ambil dengan dia. Ni tangki saya. Air masuk sini, ada satu stop cock untuk air masuk. Dan daripada sini air akan masuk ke dalam tangki. Penuh tangki, dia akan mengalir turun. Air akan mengalir turun ikut sini. Ni. Kita tengok sikit, ada tangga. Kita tengok sikit atas bagaimana rupa atas tu. Kita sandar dulu tangga. Ya betul. Okey. Step by step naik tangga. Tangga ni memang saya tinggal sini dah. Tangga lama. Ada goyang lah. Ni lah. Tu bahagian atas dia. Naik sikit lagi. Harap-harap nampak lah. Daripada sini, ini tak pasang lagi. Air akan turun mengalir sampai bawah dan akan membuatkan satu camp ni dapat air. Ni saluran ni. Inilah juga yang pergi ke tandas, masuk ke tandas. Dan inilah juga yang akan mengalirkan air ke seluruh camp. Air hujan kita siap dah. Pasang T. Tapi tapak camping sebenar di sebelah sana, jauh daripada enjin ni. Mungkin tak dengar kau. Kau dengar pun slow je. Okey. Inilah suasana BB campsite. Persediaan sebelum buka sepenuhnya. Memang dah ada yang camping, tapi tu kawan-kawan saya, kawan-kawan panjat gunung. Dia tu tak kisah. Tak ada tandas pun tak apa. Air boleh ambil sendiri dalam sungai tu. Okey. Sumber air di BB campsite. Okay, kita tengok sumber air. Yang jelasnya memanglah dari tangki ni. Tapi walaupun dari tangki ni, saya akan cuba boreng dah nanti kawasan ni. Buat masa ni tak boleh buat lagi. Bukan sebab apa tak boleh buat. Kena cari pakar-pakar jugalah. Saya tak mahir nak boreng ni. Tapi daripada tangki ni lah akan alirkan air ke seluruh kawasan campsite. Saya akan cuba letak pipe dekat tapak-tapak kemah tu. Okey. Dan tandas ni pun air daripada sini juga. Okey. Daripada mana punca air ni? Pipe dia. Pipe air ni. Air akan naik. Kita kumpulkan dalam tangki ni. Dan ni
kita pergi. Tapi tak siap lagi. Tak apalah. Saya tunjuk sikit. Ni kalau lampai ni. Dah pergi ke saluran pipe. Ni nampak anda dah nampak. Ni lokasi kita. Saya akan letak enjin di sini dan saya akan tutup lah ni. Nanti akan letak atap, lepas tu letak dinding, nanti kemas dulu. Biar enjin tu tak duduk di atas tanah, duduk atas semen gini, okey lah. Dan saluran air akan ambil air di sini. Ni lokasi air yang kami BB camp saya akan ambil sebelum kami pasang sediakan air boreng tu. Jadi sementara tu sinilah lokasi air dia. Dan sebenarnya orang kampung ni pun guna air ini juga, air sungai ini juga untuk kegunaan harian. Dan jangan lupa masak dulu air untuk keselamatan. Ini memang lubuk besar sikit dan dalam sikit. Air ini dipam naik sampai ke sini. Enjin, lokasi enjin. Dan akan dialirkan ke seluruh campsite. Okey. Jadi siapa yang camping dekat-dekat sini, dia bising sikit lah. Hujan kita siap dah. Pasang T. Dah. Pegang. Garang you. Hahaha.